Assalamualaikum Cikgu Din. Waalaikumsalam. Ni Sihat. alhamdulillah jumpa. Sihat, alhamdulillah. Ni nak tanya, sejak Cikgu minum Vita Spring ni, apa testimoni boleh sharing dari kebaikan Vita Spring? Sedikit sebanyak bolehlah saya sharingkan dengan kawan-kawan. Pertama ni saya minum yang diberi oleh sahabat saya, Kamarul Syam, satu bagi botol. air sebotol. Bagi air sebotol. Macam mana rasa? Ya? Saya minum 2 hari. 2 hari. Habiskan 2 hari. Habiskan 2 hari. Saya pada masa tu saya tak pasang lagi Vita Spring. Tak yakin lagi tak dah. yakin lagi. Oleh kerana saya dah minum dalam 2 hari habis tu, saya kencing lawan, kencing Alhamdulillah. air kencing jernih. Alhamdulillah. Lepas itu saya buang air besar, sedap. Lega. Sedap macam mana tu? Dia lega dan dia lancar perjalanan Mudah lah. Mudah. Puas? Puas. Lepas tu duduk dalam tandas sekejap saja. Okey. Itu kesan-kesan daripada saya minum satu botol 5 kilo. 5 kilo. Air yang Selama 2 hari. Dalam 2 hari. Jadi, Lepas tu pasang? Lepas tu saya berpakat dengan isteri saya untuk pasang satu Vita Spring untuk kegunaan satu produk. Rumah dah ada dah penapis sebelum tu tak? Rumah saya dah ada. Pasang lagi? Kowe. Jangan sebut brand je. Minta maaf. Tapi tak apa ya? Itu yang popular ya? Yang popular. Rupanya air tak sama Rupanya tak sama dan tidak ada power lah. Cuma untuk menghilangkan dahaga, dahaga tekak dan sebagainya lah.